Aku nak try satu produk ni. Ni produk dia. Tak payah sebut. Bukannya dia sponsor. Brand Repellent. Okay. Biasanya kita letak apa ni dekat windscreen kan. Sama ada spray ataupun lap. Ini masuk dekat washer tank. Aku nak letak dekat dalam IV ni. Kita tengok macam mana. Jangan pakai kereta mahal-mahal tapi windscreen tak jaga. Okay, dah apply tadi masuk dalam. Aku akan start bersihkan windscreen ni. And then wipe sampai dia kering. So, nanti aku akan test lah. Letak air, kita tengok macam mana. Tengok kesan watermark tu macam dah kurang. Aku nak test juga lah guna air. Okay, test. Aku nak siramkan air. Siram air. Boleh nampak kan efek dia. So mana yang untreated sebab kita treat guna wiper kan. So area yang dah kena dekat wiper tu tengok air dah start jatuh. Sementara yang atas ni air melekat. Okay. So far so good. So ni condition actual after treatment. Hujan ni. Okay tak okay?